Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 2, soalan 4. So, tajuk dia adalah geometri koordinat. So, diberitahu kami Raja menunjukkan sebuah taman pandemana OPQR lah. So, titik A, B dan C adalah segaris. Lepas tu, diberi bawah nisbah. Ini, AB kepada BC adalah ni. Dia minta kami cari koordinat A. So, kami katakan koordinat A adalah XY lah. So, kamu nak nampak secara jelas, kamu boleh lukis macam ni. So, ini XY. So, this one 2, 4. This one is 11, 10. Okay. So, nisbah mereka, this one 1, this one and 3. So, kami guna pembagian tembereng lah. Rumus dia. Okay. So, bermaksud 3x tambah lagi 111 per 1 plus 3 get 2. So, 3x equal to negative 3, x equal to negative 1. Lagi y pula 3y tambah 1 10. Sini 1 plus 3 equal to 4. So 3y equal to 6, y equal to 2. So bermaksud koordinat A adalah negative 1 and 2. Okay. A2 luas taman permainan OPQR. So luas OPQR sama saja, ni formula saja. Okay. So kamu nak guna arah macam mana pun boleh. So saya letak O dulu, lepas tu saya guna arah. Saya sampai Q, sampai P, lepas tu pusing baliklah ke Q. Okay. So sini kamu dapat 270 plus 42 minus 14 plus 90. Then the inside you will get 388. Okay. So masuk 194 unit square. B tu. Laluan Liefeld-Sorgy dibandingkan jarak laluan dari C adalah sentiasa 3M. So, diminta kamu cari persamaan kedudukan laluan tu lah. So, ini adalah locus lah. Okay. So, bermaksud katakan laluan locus itu ialah P bagi ni lah. Okay. So, bermaksud sekarang guna konsep jarak. So, bermaksud X tolak 11 sebab dia cakap tadi itu titik C mah. Okay. Maksud tambah y tolak 10 square equal to 3. So sini kamu kembangkan lah square both side. So x square tolak 22x tambah 121 tambah y square tolak 20y tambah 100 equal to 9. So jadikan pertuan x square tambah y square tolak 22x tolak 20y plus 212 equal to 0.